Okey, berkenaan dengan Budi 95 yang baru-baru ini telah diumumkan oleh pihak Kerajaan Madani. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasihlah kepada PMX dan juga Kerajaan Madani kerana telah pun berjaya menurunkan harga minyak. Sekarang ini paling terendah RM1.99 seliter untuk seluruh rakyat Malaysia yang berstatus warga negara. Jadi terima kasih PMX sebab daripada penurunan harga ini dapatlah membantu kos perbelanjaan minyak dalam pengiraan sebulan kita gunakan orang. Jadi alhamdulillah boleh membantu untuk kepada ekonomi yang seterusnya. Dan juga pelaksanaan dengan menggunakan MyKarta memang betul, memang sesuai dan juga memang bertepatan sebab kita betul-betul mau subsidi ini disasarkan hanya kepada warga negara. So jadi dengan penggunaan MyKarta memang sesuai lah. Jadi kepada yang hanya ada MyKart saja yang boleh mendapat subsidi Budi Madani 95 ni. Jadi sekali lagi terima kasih kepada PMX dan juga Kerajaan Madani. RM1.99 berjaya diberikan kepada Malaysia untuk kos pengurangan minyak. Jadi terima kasih kepada Kerajaan Madani.